Assalamualaikum. Bok, kita berbuka yuk. Mak makan apa hari ni? Ni spaghetti. Spaghetti kuah cili padi, kuah lemak cili padi dengan telur asin. Yang ni ulat gendon. Tahu tak ulat gendon? Membohong je mak ni. Ni keropok leko yang mak buat hari tu. Mak masukkan sekali dekat dalam kuah lemak. Masak lemak cili padi. Dengan Dengan telur asin. Telur itik. Yuk kita minum dulu. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu jangan lupa nak rasa juga pemanis buatan. Ni dia. Ambillah setengah je ya. Yolah makan. Kita buka dulu. Semua mak nak makan. Kan kekenyangan nak solat pun susah. Yalah nanti mak bagi resepi dia. Ni kuah lemak, masak lemak cili padi. Sedap kok. Pekat-pekat gitu dengan sebab apa telur asin tu dia punya putih dia tu kan. Mak bagi 2 biji je jadi dia pekat kuah dia. Dengan keropok leko tu sedap. Rasa ikan bilis, rasa ikan bilis tamban tu kuat dengan bau dia. Bolehlah nanti mak bagi resepi dia. Keropok leko tu anak dia cuba, dia geli tengok kan. Dia ingat tak sedap. Sudahnya bila makan sekali habis semua satu periuk tu dia makanan ya. Apa dia kata keropok leko ikan bilis mak ni. Tu ada telur asin. Gitulah. Aksen ni budak-budak ni kat rumah ni. Bila dah makan habis satu periuk. Okeylah ya, banyak mak bercakap. Assalamualaikum. Makan je lah. Apa benda tu? Kena tahu dulu apa benda. Telur ikan. Jadi aku, anak aku makan apa? Anak